kasih. Alhamdulillah. Apakah Gig Madani ni? Gig Madani ni yang kami faham lah, dia orang lebih faham lah. Gig Madani ni dia mengeluarkan grant untuk kita buat 3 event di bawah 1,000 activities. So kami decide nak buat 3 event ni, yakni nama dia Semoga PC 1 pada 1 hari bulan Ogos. 1 hari bulan Ogos, Jumaat, di tempat yang sama. That's why kita bagi di tempat yang sama supaya kita sesuaikan diri. Kita akan bersama, nantilah kita experience dulu tu. Tapi 1 hari bulan Ogos, program Semoga PC, yang ini short for Semoga Pendoa Conference. Kedua doa selamat lah. Kita telah brandkan. So on the 2nd of August, hari Sabtu, kita ada program R&B Date Night bersama saya, Azan, Adin dan Ahmad serta Semoga Performance Club. Dan pada petang Ahad pula, pada lebih kurang 3, lebih kurang time yang sama, 3.13, kita akan buat satu program nama Ratu Haiti Show, sama juga kami bertiga dan Haiti. Jangan datang malam pula. Okay, jadi kita terus ke why. Dia terus big why. Kenapa nak buat 3 event ni? Kenapa artis kena buat event ni? Tengok ni. Kita tersentak juga tengok ni. Betul. Ini yang berlaku dalam zaman kita sekarang. Kalau kita tak upgrade diri kita, dia akan pasti akan berlaku. Dengan AI semua, designer pun dah tak ada kerja. So untuk seorang penyanyi memang kita kena buat event sendiri. Especially bila seorang seniman tu dia tahulah apa dia punya seni. Kadang-kadang dia pun tak faham seni dia, tapi orang lain lagi tak faham. Jadi kalau kita sebagai seorang seniman, kita duk tunggu je call orang organizer untuk buat program, kita akan lusak lah. So untuk first, daripada 3 ni saya akan dia tak ikut sultan. Saya akan explain lebih kurang Ratu Haiti Show dulu. Berbalik kepada why juga. Kenapa kita nak buat Ratu Haiti Show? Sebab apa? Dia antara yang saya pernah hairan dulu. Kenapa ada secretary show? You ingat tak? Dulu kena ada secretary week. Bos-bos kena belanja berpuluh-puluh ribu untuk meja secretaries. Memang fine, boleh. Memang boleh, bagus. Tapi lepas PKP dah tak ada. Tapi kenapa tak ada hari untuk ibu? Pada hari ibu adalah setiap hari. Jadi kita mencadangkan, kita nak cuba start trend lah. Maksudnya semoga ada program macam ni next time, di mana-mana saja, di hotel-hotel, di setiap hari, di setiap weekend. Maksudnya macam kita lah, kalau family kita kan, kita ada adik-beradik, kita akan dalam WhatsApp dulu, kita kan makan kat mana nama ni minggu depan, adalah restoran mana-mana kan. Tapi ni kali kita buat satu kali ramai-ramai, dan dia punya fun is kita ada game macam ni. Instead of cabutan bertuahan, kita ada game bernama Ratu Hati Game Show. Macam tu, ada siapa-siapa ada gambar ke? Tak bagi gambar tak dapat okay. Dia punya idea macam ni, kita telah melakukannya pun selama ni di sini. Setiap peserta yang dah beli tiket, kita akan email dia, minta gambar dia dengan ibu. So, yelah, bila dia dah beli tiket, dia layak untuk masuk kontes kami, di mana saya akan menyanyikan, ada satu part tu saya akan menyanyikan lagu Ratu Hati. Lagu ini main dulu lah, Ratu Hati. Dan that's why saya mengekalkan Windows 8. Sebab apa? Dalam Windows 8 ada satu personalize. You boleh letak satu folder dan dia akan shuffle for 10 seconds. Kalau you beli Windows 10 ke atas, sekarang dah tak ada dah 10 seconds. It's always 1 minute. So jadi dia lebih fair lah. Jadi kalau kita buat pertandingan tu, jadi kita boleh start. So jadi sepanjang lagu Ratu Hati ni, bila saya nyanyi lagu perkataan ibu je, kita tengok siapa yang kena gambar. Sebab gambar tu shuffle 10 seconds.
Jadi bila saya